Kalau buat biskut raya, tak ada tat jam nenas, memang tak sah lah. Ramai peminat tat jam nenas ni. Hari ini Dapur Ami nak bawakan tat jam nenas tersedap, mudah buatnya dan memang puan-puan akan puas hati. Ni bahan-bahan saya dah satukan semua, saya lupa nak rekod tadi. Tapi puan-puan jangan risau, saya dah tuliskan atas kat video ni dan juga kat description kat bawah tu. Lepas dah tambah tepung semua jadi macam ni lah Nanti saya dah tulis dia punya sukatan semua, boleh ikut macam tu lah. Lepas kita dah gaul-gaul semua macam ni, kita dapat adunan yang tak lembik sangat, tak keras sangat. Sebab kita nak picit nanti kemudian kita carilah acuan macam ni. Ni acuan lama-lama saya ada 2 jenis acuan. Satu jenis macam ni bergerigi sikit, satu kurang lah sikit. So tak kisahlah acuan macam mana yang puan-puan nak. Just ambil adunan kita tadi tu, kita masukkanlah, kepalkan sikit, masukkan dalam tu acuan tu, kemudian kita picitkan dia atas loyang. Loyang kita sapukan dengan sedikit minyak lah kemudian bolehlah kita mulakan operasi kita picit macam ni lah, just tekan dengan jari sahaja. Dah silap pula, patut sebelah sana kan. Buat silap sebab kita nak isi inti nanti. Ini bukan buat semperit, ingat nak buat semperit pula tadi. Okey, kita picit macam ni. Kita buatlah banyak-banyak, lagi senang kalau kita dah picit macam ni banyak, lepas tu baru kita letak inti, mudahlah. Kita buanglah depan tu, tak cantik sikit kan. Kita buangkan, potong dengan pisau. Kemudian kita letakkanlah inti. Inti ni kita dah bulatkan lebih awal lah dah siapkan bulat-bulat. Inti jual pun ada inti kan. Kalau nak buat sendiri pun boleh. Lepas tu kita gulungkan lah. Gulungkan macam ni. Lepas tu kita potong ujung dia dengan pisau. Macam ni. Dah kan, dah siap. Cantik kan. Kita susun dalam loyang yang telah digreaskan terlebih dahulu lah. Kita ulang lagi. Kita picit banyak sikit, mudah. Buat biskut tat jam ni kita picit dulu banyak-banyak, lepas tu baru kita letak inti dia. Inti pun dah siap-siap kita bulatkan banyak-banyak dulu. Lepas tu barulah kita start buat. Mudah kerja kita nanti kan. Lepas tu terus kita masukkan inti dan gulung. Lepas tu kita potong ujung dia macam ni. Dah. Lepas tu susunkan lah. Dah siap tat jam kita dah gulung semuanya. Okey, sekarang kita bolehlah panaskan oven kita 170 darjah Celsius, api atas dan bawah. Sementara tunggu oven kita panas, kita pukul sebiji telur. Kalau kita nak tambah pewarna kuning sikit pun boleh. Kemudian kita make upkanlah sikit tat jam kita ni. Kita sapukan sedikit ke atasnya. Setelah kita sapukan semuanya, bolehlah kita masukkan ke dalam ketuhar kita yang kita dah panaskan tadi dalam masa 30 minit atau 25 minit, bergantung pada ketuhar masing-masing lah Memang sedap tat jam ni. Kalau puan-puan buat memang rasa puas hati lah. Dah siap dalam 30 minit. Tat jam kita sejukkan dahulu, kemudian bolehlah kita masukkan dalam bekas kedap udara.
So, untuk perempuan yang tengah mencari resipi tart jam, jangan ragu-ragu untuk mencuba resipi ini. Memang terbaik. Dan boleh share pada rakan-rakan atau sahabat yang tengah cari resipi ini. Saya pun puas hatilah dengan resipi ini. Jadi bolehlah nanti komen, like dan subscribe channel Dapur Ami untuk dapatkan lagi resipi-resipi yang menarik. Hingga bertemu lagi. Assalamualaikum dan selamat berpuasa.